Assalamualaikum. Hari ni kita ada sebiji Honda FD SNA. Honda Civic FD SNA. Hari tu dia dah datang tukar tempat kita bush, wing impact racing bush. Ni pun dia dah pakai selama 3 tahun lebih bang. 3 tahun lebih bush ni masih macam ni lagi. Memang puas hati bang. Hari ni dia nak tukar belakang complete set sebab apa, dia dah tahu bush wing impact racing bush memang padu bang. Dia nak tukar depan, belakang dia nak tukar complete. Apa tu bush wing impact racing bush, kita tengok sini Ni lower arm Honda Civic FD SNA 2.0. Kalau kita beli yang biasa punya, dia akan dapat macam ni. Dia lembut Wing impact racing bush dia nampak. Dia tak keras sangat, tak lembut sangat. Dia bila dah pakai tak akan merosakkan part-part lain. Contohnya kalau kita beli yang Teflon punya, nampak keras. PU punya lagi keras. Jadi jangan tersalah beli Nak beli kena beli brand ni bang. Brand mana? Brand ni. Kita sendiri pun pakai brand ni juga bang. Kita dekat FRA Performance, kita pakai brand ni boost sekarang. Memang puas hati. Tengok ketepatan 100% masa membelok, Jepun quality. Alamat sini bang. Nak beli barang ni pun dalam Shopee ada. Cari wing impact racing boost. Dah beli barang tak tahu nak pump, nak press, boleh hantar dekat alamat ni. Okey tu. Ni sebiji. Okey, kita tengok ni Ni yang Myvi SE. Nampak? Padu bang. Ni yang biasa punya. Goyang. Kuat. Ada orang cakap goyang, memang dia kena goyang je. Memang kena goyang tapi taklah lembut macam ni. Ada macam ni lagi padu bang. Nampak? Kalau macam ni teruk sangat. Bila kita kena line putih ke line kuning, dia goyang. Kita steering kita pegang tegap, tapi kereta tu yang bergerak. Kita tengok Myvi. Yang ni Honda tengah pasang. Yang ni kereta kembara pun tengah pasang bush. Okey, yang ni RNC pun tengah pasang bush. Okey. Semua bush ada yang upgrade brake. Untuk highlight pun ada. Okey, Myvi tadi dah siap dah sebiji. Ni lower arm bush lama dia. Dah siap dah. Dah keluar dah. Ni masuk lagi sebiji Honda City. Nak checking bunyi. Yang ni Honda. Yang tu Honda Jazz. Okey, ni ada sebiji Honda City depan sampai belakang. Tu pasal saya kat sini dah banyak orang ganti bush. Yang mana kereta ada masalah, ada problem, check bunyi, kereta bawa tak sedap dah macam kereta baru. Datang je. Ni kita ganti bush wing impact racing bush bang Perbezaan dia mana? Ni nampak. Yang biasa dia ada lubang sini, dia lembut. Yang ni wing impact racing bush dia full rubber bang. Gini bang. Share video ni. Lepas dah buat ni semua, nak buat elemen sekali pun boleh. Dia orang dalam bengkel ni juga, dia orang ada boleh buat skimming disc. Bila pijak brake, kereta rasa bergoyang. Kereta rasa bergegar, dia orang boleh buat skimming disc. Nak buat elemen sini pun boleh. Nak check kereta, semua ada. Tu, dia orang ada lagi mesin check bunyi bang. Tak nak bunyi pakai biasa, nak check bunyi pakai biasa, nak pakai mesin pun ada, pakai mesin. Nampak? Pakai mesin ada bang tu. Dah tahu mana part yang rosak, kalau nak ganti boleh ganti terus. Part-part dia memang ada absorber mounting